Walaupun bermain 11 lawan 10 sepanjang separuh masa kedua, Johor Darul Ta'zim gagal untuk mengalahkan Al-Ahli dalam kuarter final untuk ACL Elite. Jom kita sembang sikit game ni, lagi-lagi untuk second half. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. By the way guys, aku nak tunjuk sikit baju yang aku pakai sekarang ni. Baju FIFA World Cup paling baru. Korang boleh check dekat bawah. Weh, tengah hujan ke? Hujan menangisi kekalahan Johor. Satu benda yang aku tak suka pasal tim Al-Ahli ni, tim ni memang kuat berlakon lah. Memang kuat berlakon weh. Baru kena sikit dah jatuh. Orang siku dekat bahu, dia pergi kena dekat muka. Lepas tu dia punya reaction nak minta fall daripada referee tu, bagi aku agak memalukan lah sebagai title champion kan. Tapi tak boleh nak deny, kualiti yang player-player ni ada, walaupun 10 lawan 11, terselah. Kau tengok gol kedua daripada Galeno tu macam mana. Keeper tak dapat nak save mat. Keeper tercengang. Gol bukan main padu lagi. Memang meletup gol tu. Cakap pasal kualiti, nampak beza kualiti keeper JDT dengan keeper Al-Ahli. Kalau korang tak kenal ni siapa, ini bekas keeper Chelsea lah mat. And kalau korang tak tahu, dia ni pegang rekod clean sheet paling banyak dalam UCL sama-sama dengan Keylor Navas. 9 clean sheet dalam 12. Lepas tu dia pegang rekod the least goal conceded dalam satu UCL campaign. Waktu Chelsea menang UCL tu. Dia bolos 4 kali je mat dalam entire campaign. Dan dia perform gila untuk second half ni. Sebenarnya JDT ada peluang untuk menjaringkan gol tapi tak dapat. Okey, cukup sembang pasal Al-Ahli, jom kita sembang sikit pasal JDT. Pertama sekali aku rasa coach JDT perlu ambil tanggungjawab jugalah. Kenapa kau buat substitution lambat? Kenapa kau dah nampak second half tu masih lagi tight, masih lagi sengit, Al-Ahli masih lagi bermain dengan baik. Kenapa kau tak buat perubahan dengan awal? Kenapa Bergson tak dimasukkan awal? Sedangkan aku nampak Bergson ni sebagai player yang perform lah kan patutnya kan. Tapi nampak macam dia tak rate Bergson langsung dalam ACL Elite ni. Kemudian kita pergi pula kepada player-player JDT. Apa yang aku tak suka, player-player JDT ni dia orang ni macam gopoh. Macam terburu-buru. Bayangkan kau baru dapat half chance, kau dah nak shoot. Belum masuk kotak lagi kau dah nak shoot. Daripada jauh lagi kau dah nak shoot. Langsung tak tengok member ada kat belah kanan ke, member ada kat depan ke. Fikir nak shoot je kerja. Dia ingat keeper tu level-level keeper Malaysia agaknya. Ini keeper Edward Mendy bos. Bukan biasa-biasa. Bukan mudah kau nak gol lawan dia. Jadi kau kenalah fikir satu cara macam apa yang Jairo buat dekat first half tu kan. Macam mana dia hantar pas ke tengah untuk peluang tap in. Walaupun on goal kan ujung-ujung kan. Patutnya buat macam tu. Tapi second half player-player JDT ni masing-masing selfish. Masing-masing tak nak pas. Masing-masing cuba nak score sendiri. Last langsung tak ada gol dekat second half. Alright, itu sahaja guys. Komen pendapat korang pasal game ni. Dan macam biasa yang nak support bro, tekan butang follow.